Dunia akhir zaman ni dah macam rumah sakit jiwa terbesar. Masing-masing berlumba-lumba untuk menunjukkan sakit jiwa mereka. Sebab itu jihad ummah ini adalah rumah sakit jiwa untuk akhirat. Nawaitu wali untuk mengubatkan hati dan jiwa umat-umat Rasulullah yang sakit di luar sana. Dakwah itu ubat hati, makanan jiwa. Walid tahu. Sebab bila Walid cuba menyampaikan kebenaran, Walid akan dapat dua reaksi yang berbeza. Yang cerdas akan merenung, yang bodoh akan tersinggung. Walaupun terasa pahit, kebenaran adalah ubat yang diperlukan untuk merawat dan menyembuhkan jiwa. Di akhir zaman ini akan berlaku satu peristiwa yang besar. Kemunculan raja yang sebenar akan melenyapkan pemerintahan hari ini. Bagindalah yang akan mewarisi semua harta-harta yang tersimpan sekian lama. Berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad sebenar-benarnya. Dia yang memilih kamu dalam mengejarkan agama suruhannya. Dan dia tidak akan menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama. Surah Al-Hajj ayat 20. Baginda seorang yang adil dan saksama. Baginda akan mengisi kalbu kita dengan ilmu syariat, tarikat, hakikat dan marifat. Bagindalah yang akan bawa kita ke jalan syurga. Apakah jihad bagi seorang perempuan? Jihad kepada suaminya. Beruntunglah seorang perempuan itu jika dia memiliki suami yang berjuang ke jalan akhirat. Dia merupakan insan terpilih sekiranya dia mempunyai seorang suami yang membawanya ke jalan Allah. Kerana seorang suami itu membawa keberkatan untuknya untuk masuk ke syurga. Tidak rugi akan seorang perempuan yang mengorbankan seluruh hidupnya untuk suami yang jihadnya ke jalan Allah. Baginda adalah Walid Muhammad Mahdi Ilman. Betapa besar pun pengorbanan yang seorang sanggup lakukan, tetap tidak akan sempurna sekiranya tidak diikat dengan ketaatan. Taat kepada pimpinan adalah wajib sebagaimana firman Allah surah Al-Nisa ayat 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeza pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Selain dari ketaatan, jemaah jihad ummah memiliki sifat wa'lah kepada pimpinan atau setia. Kesetiaan adalah sifat yang lebih tinggi daripada taat. Dengan ketaatan dan kesetiaan inilah kamu semua akan bersama Walid dan Rasulullah berjalan di titian sirat Al-Mustaqim untuk menuju ke syurga. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Cerai lelaki-lelaki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji. Perempuan-perempuan yang baik adalah untuk lelaki-lelaki yang baik. Dia tak layak untuk jadi suami awak sebab dia tak mampu untuk memimpin awak ke syurga. Saya sayangkan dia, Umi. Kami dah lama berkahwin. Tak ada sebab untuk saya berpisah dengan dia. Tak ada sebab awak cakap. Dia menolak ajaran Walid. Kat mana baik dia? Fauziah? Betul? Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah cerai.
Tapi dalam Al-Quran ada menyatakan perempuan berhak untuk menuntut cerai sekiranya suaminya tidak mampu untuk memimpinnya ke jalan Allah, ke syurga. Cium kaki, minum air kaki semua ni apa ni, Bu? Bid'ah, Bu. Ya Allah, Bu. Janganlah sampai kita jadi bodoh, Bu. Bu, semua ni kurafat, Bu. Dosa besar, astagfirullahalazim. Dosa besar, Bu. Diamlah. Ikut je, Ikut je. Bu, mana boleh, Bu? Ikut je. Barakallah fikum. Malam ini kita semua di sini akan mendapat barokah dari wali Allah mursyid kita. Amin. Kini giliran muslimat menghadap. Silakan. Bu, jangan, Bu. Bu,